Hai, boleh tak saya nak tanya sikit? Bukan apa, saya dapati video saya dah banyak kali lalu di timeline anda. Video saya dah banyak kali anda tengok. Saya amat hargai, terima kasih. Tengok semua video saya, mesejnya sama kan? Isunya sama, risikonya sama. Tapi soalan yang saya nak tanya, kenapa anda dah tengok banyak kali tapi masih belum daftar? Apa yang buat anda teragak-agak je nak tekan botang daftar tu? Apa yang menahan anda untuk daftar? Takut tak sempat ke? Takut susah ke? Takut tak mampu nak buat ke? Atau apa yang buat anda rasa nanti dululah? Masalahnya kecemasan tak kenal masa. Dia tak ada tunggu nanti. Dia kalau berlakunya, anda bersedia atau tidak, dia akan terjadi. Dan pada saat itu dulu nanti, bukan CV yang kita cari, bukan status yang kita cari, bukan gelaran yang kita cari, kita cuma berharap anda tahu buat sesuatu. Sebab ahli keluarga yang jatuh depan mata ini perlukan anda bertindak. Jangan masa tu kita menyesal dan kata, aduh, patut hari tu dah daftar dah. Kenapalah tak daftar? So, jangan terlewat. Nasi dah jadi bubur, nanti kita akan menyesal. So, jangan menyesal nanti. Daftar sekarang, Akademi Dr. Aizul Amal, pembelajaran sepanjang hayat.